Cili ni ada beberapa grade lah. Grade A, grade B dan grade C. Contoh, ini belum matang tapi ini antara grade A lah. Dia lepas pada genggaman. Kalau grade B, kita akan nampak buah tu bengkok. Dia tak straight, lurus. Kita akan guna racun alami. Kita confident lah. Saya boleh ambil petik buah cili ni dan terus makan lah. Fertigasi ni adalah satu sistem yang kita bagi baja dan air melalui titisan. So, kita tanam Sakata 461 ni dalam polybag saiz 12x12 sebanyak 2,900 polybag. Dan setiap polybag ni kita tanam satu pokok. Cili ni kita boleh kategorikan sebagai pokok yang manja, senang kena penyakit. Saya percaya yang kalau kita fokus pada cili dulu, kita boleh tanam buah-buah lain lah, atau tanaman lain lah, sayur-sayur lain. Nama saya Muhammad Adnan bin Abdul Rahman, umur 32 tahun. Kita berada di Pusat Pertanian Sendayan, di Lot Asmat Tani. Yang ada depan mata kita ni adalah pokok cili Sakata, variety 461 lah. 461 ni adalah benih hybrid. Dia mudah sikit kita nak jagalah berbanding yang kulai original tu. Dan satu lagi, dia punya buah lebih banyak. So, kita tanam Sakata 461 ni dalam polybag saiz 12x12 sebanyak 2,900 polybag. Dan setiap polybag ni kita tanam satu pokok. Dan media yang kita guna adalah sabut kelapa. Kalau kita tanam dekat bawah, agak payah lah kalau kita nak pruning pokok. Reduce kita punya efisiensi lah, bekerja. Cili ni ada beberapa grade lah. Grade A, grade B dan grade C. Contoh, ini belum matang tapi ini antara grade A lah. Dia lepas pada genggaman. Kalau grade B, kita akan nampak buah tu bengkok. Dia tak straight, lurus. Yang ada dekat pipe-pipe ni kita panggil dripper. Dan dekat setiap dripper ni kita ada satu emitter ataupun kita panggil PCJ netafim. Petani banyak maklum lah pasal ni. Basically PCJ ni berfungsi untuk kita pastikan setiap polybag ni mendapat amount baja yang sama, air yang sama. Fertigasi ni adalah satu sistem yang kita bagi baja dan air melalui titisan. Pokok cili ni saya pernah tengok 5 kaki pun ada. Kita tak nak pokok besar tapi daun banyak, buah tak ada. Itu kita panggil mabuk daun. Kita nak balance. Pokok tu besar dan menghasilkan buah. Macam dekat Air Smart Tani ni kita ada IoT. IoT ni pemudah cara lah. Dan kita boleh bancuh baja. Baja dah habis dalam tangki mixing. Kita nak bancuh baja. Kita boleh tekan satu button, isi yang kita nak, targeted isi, dia akan berhenti dekat isi yang kita nak, dan kita boleh dapatlah baja yang kita nak tu dalam tangki, kepekatan baja kita. Lain-lain fungsi IoT ni, kita ada weather station. Weather station ni basically kita akan tahu suhu, kepekatan cahaya. Contoh suhu macam ni, berapa kadar kehilangan air dalam polybag. Dry bag ni kadar kehilangan air yang dalam polybag. Maknanya berapa banyak volume air yang kita nak bagi, volume baja yang kita nak bagi. Kita ada drain station. Drain station ni kita ambil air lelehan daripada polybag untuk kita tahu berapa baja yang ada dalam polybag kita. Okey, sekarang kita nak tunjuk macam mana yang saya cakap tadi IoT tu berfungsi. So, kita nak bagi baja pada pokok. So, kita akan tekan dengan satu button, air start masuk. Contoh kita tengok. Titisan air masuk ke dalam setiap polybag. So, dalam pipe ni basically ada air yang daripada tangki lah. Tangki baja ataupun tangki air kosong. On average kita bagi lebih daripada 5 kali lah, 7-8 kali. Bergantung pada cuaca. So dia tak ada jawapan yang fix berapa kali baja. Okey, ini adalah rumah pam. Rumah pam ni kita ada tangki baja dan macam saya cakap kita ada sistem IoT yang kita boleh kawal tanpa kita perlu datang sini dan hidupkan mana-mana pam lah. Sistem ni kita kena pakai wifi. Kalau kata wifi ni ada masalah ataupun ada isu, kita boleh manual bypass. Kita boleh tolak sini dan kita boleh jalan pam secara manual lah. Okay. Itu sebagai contoh lah. Tangki yang belah sana adalah tangki air kosong. Air kosong yang kita ada, air yang masuk adalah air jabatan lah, air yang telah dirawat. Kita tak pakai, walaupun dekat sini ada air boring, tapi kita pilih air jabatan lah sebab air boring ni kita kena check, kena hantar lab untuk check apa unsur-unsur yang ada dalam air tu. Dan kita pilih air jabatan ni sebab kita dah tahu dia dah dirawat. Sekejap saya nak try jalan sikit.
Kita set 3.5. Selagi tak sampai 3.5 ni, dia takkan stop. Dia akan sedut A dan B dan dia circulate. Pump 3 ni akan pusingkan air. Buat bancuhan lah. Weather station yang kami ada dekat sini, dia memang berhampiran dengan rumah pump. So weather station ni yang akan ambil data-data yang saya cakap tadi lah. Suhu, temperature, humidity, kepekatan cahaya, hujan, taburan hujan. So kalau boleh tengok belah sini pula, ini bukan menghalau kucing, tapi ini adalah PSB yang kita gunakan untuk foliar pokok. Dia biostimulant. Dia enhance kita punya photosynthesis. So yang ini kita buat sendiri. Kita ambil air kolam, kita masukkan, kita ada bahan-bahan dia yang untuk kita buat ni. Kita akan guna air kolam, telur, Ajinomoto, belacan dan juga sos ikan. Dan ni ada different stage of PSB lah. Ini yang day one. Over the time dia akan jadi macam ni lah, merah. Sebabkan kita expose pada cahaya. So dia ambil masa 30 hari untuk betul-betul kata matang dan kita boleh guna. Kita tak ada masalah dengan kutu trip, kita tak ada masalah dengan lalat putih whitefly untuk racun alami. Tapi kita bukan kata kita ada masalah, tapi kita ada agak sikit sukar untuk kawal ulat-ulat. Ulat pengorek, ulat putela, lalat buah. Sebab racun alami ni dia berfungsi kita kena spray kena pada serangga tu dan dia mati. So takkan kita nak cari mana lalat buah spray kan, tak ada. Jadi kita kena gunakan racun kimia lah sebagai jalan akhir kami. MyGap punya objektif untuk kita menghasilkan produk makanan yang selamat. Amatlah digalakkan pada petani-petani untuk ada persijilan MyGap ni. Kita confident lah. Saya boleh ambil petik buah jeli ni dan terus makan lah. Sebab kita yakin memang tak ada residu. Dan macam saya cakap lah, kalau pengusaha ataupun petani tu dia guna racun kimia sekalipun, tapi kalau dia ikut label, saya rasa tak ada masalah, akan dapat result yang sama. Okay, ni antara contoh cili yang boleh kita petik lah. Bergantung pada pemborong. Ada pemborong yang dia nak memang cili merah full 100%. Ada pemborong yang dia suka cili yang macam ni sebab dia tahan lama. Tips dia kita tengok macam kat kebun ni lah. Cili ni cantik, tak ada lubang, tak rosak, tangkai pun masih tak kecut, cantik, keras. Ini antara cili yang baik lah. Bagi saya grade yang baik lah. Grade A, baik, cili baik. So ini adalah baja organik yang kita buat sendiri. Kita buat proses fermentasi dan pembusukan. So kalau boleh tunjuk ni, ini adalah cili-cili yang rosak. Contoh macam ni kan, cili rosak kita akan masuk. Dalam ni kita ada cili-cili rosak dan kita masukkan air hujan. Dan juga kita ambil leaf mold. Leaf mold ni kita ambil daripada pokok besar, which is akan ada daun-daun kering bawah. Kita selak daun kering tu, kita ambil tanah tu dan kita masukkan dalam ni. So dia akan berlaku proses fermentasi dan pembusukan tu lah. Dan air ni tadi kita akan jadikan baja. Sama ada kita nak foliar ataupun kita drip. Paling cepat kita boleh guna dalam masa sebulan. Dan lagi lama kita biarkan lagi bagus lah. Cuma kita kena tambah lah air hujan, leaf mold dari semasa ke semasa lah. Kalau kena tangan ni, tak tipu, 3 hari tak hilang. Serius. Daun yang berkedut ni selalunya kita kena serangan trip. Contoh macam ada dekat pokok ni. Di mana trip ni tadi dia isap sap daun. Dia akan bergulung dan dekat urat daun ni dia ada zigzag. So ini adalah kesan daripada trips lah. So kita kena buat kawalan serangga lah. Macam kami dekat sini, kita akan guna racun alami berbanding racun kimia lah. Tapi bukan kata kita tak pakai. Dekat sini umur 80 HST kita baru 2 kali saja spray racun kimia. Selebihnya kita menggunakan jadam, racun organik. Banyak petani yang dah tahulah jadam. Jadam ni daripada South Korea. Di mana kita ada 3, JWA, JS dengan JSS. JWA ni insecticide, JS ni fungicide. Fungicide ni adalah untuk kulat. Dan JWA ni sebagai wetting agent ataupun dia bertindak seperti lilin yang meliputi ruang pernafasan, rongga pernafasan serangga tu.
So yang kita nak buat sekarang adalah Jadam wetting agent. Ini adalah natural soap, sabun basically. Kita kena pakai full PPE lah, sarung tangan, pakai mask dan spek. So ini potassium hydroxide. Potassium hydroxide ni kita gunakan sebanyak 3.52 kilo untuk banjuhan yang kita akan buat sebanyak 110 liter. Saya tunjukkan. Ni kita dah timbang siap-siap. Kita akan masukkan dalam bekas ni. Semua keseluruhan. Kita akan masukkan KOH dalam tong. So, kita ambil ni air hujan yang kita dah measure. Kita akan terus masuk serentak. Kita kena tutup lid ni. Kita akan kacau untuk beberapa second kot. Okey, seterusnya kita akan masukkan minyak yang kita dah measure tadi. Kita akan guna ni lah, power tools. Kita akan slowly, jangan terlalu kuat Untuk dia menghasilkan buih yang banyak, sebab ni kan sabun. Okey, selepas dah 5 minit kita kacau, kita anggap dah selesai lah. Dan ini adalah proses yang pertama. Dan kita akan biarlah, kita tutup lid, biar selama 3 hari. Selepas 3 hari, kita akan buka penutup lid ni dan kita akan tengok sama ada dia dah betul-betul aging. Under indikator dia, kita boleh tengok dia dah sikit mengeras. Dan bila kita tengok benda tu dah berlaku, kita akan masukkan second water dan third water. Second water kita akan pakai 22 liter. Kita akan kacau yang macam yang kita kacau first water tadi. Kita akan kacau, waktu tu dia akan keras. Kita akan guna kayu first. Kayu kacau supaya semuanya sebati. Dan seterusnya kita akan masukkan 66 liter third water. Habis proses tu, dah jadilah JWA. So now kita nak buat Jadam sulfur untuk fungicide. So ini adalah bahan-bahan untuk kita buat Jadam sulfur lah. Kita ada NaOH. And then kita ada sulfur. Sulfur kita pakai 3.75. And then kita akan pakai air hujan sama, 7.5 liter. First water, second water 4.8. So kita akan masukkan NaOH ni sebanyak 3 kilo. Jangan ambil mudah Make sure pakai PPE. So kita akan beli through online. First kita akan masuk sulfur dulu sebanyak 3.75 kilo. Kita akan masukkan NaOH dalam tong. And then kita masukkan garam. Kita akan masukkan first water 7.5 kilo. Sangat-sangat panas Kita akan reach sampai 120. Kita akan kacau. Okey, baik. Proses seterusnya kita akan gunakan RPM yang rendah juga. Kacau guna power tools. Sebelum kita masukkan second water lah. Kita kacau lebih kurang dalam 5 minit. Alright. Seterusnya kita akan masuk 4.8 liter untuk second water. Kita sambung kacau. Panas. Sangat panas. Nampak ni berasap. Selesai. Kita akan tutup dan kita biarkan aging. Dan kita biarkan selama 2-3 hari. So ini alat blue light pulse meter untuk kita check isi yang ada dalam polybag. So kita akan cucuk pada polybag dan kita check. So kita tahu
nutrien yang ada 2.34. 2 isi 2 tu bagi saya okey lah, 2 sampai 3. So ni antara pokok yang ada masalah, pokok yang terkena viral mosaic. Dan pokok macam ni, pokok yang terkena viral mosaic ni usually kalau bawah pada 30 hari kita tak simpan supaya tak berjangkit pada pokok-pokok. Anak pokok ni dia orang kata imuniti dia belum kuat. Tapi bila mana pokok tu dah lebih pada 30 HST, kebiasaannya kami di sini praktisnya kita tak buang pokok mosaic. Tengok kalau dia masih menghasilkan buah, dia boleh jual, buah B dia keluar buah B tapi boleh jual, kita akan simpan lah. Tapi kalau pokok mosaic tu buah pun tak ada ataupun terlalu teruk, kita akan potong. That's why bila kita semai, kita akan semai lebih tray untuk sulaman pokok-pokok yang sakit, pokok-pokok yang terbantut. So dalam tempoh 30 hari tu kita akan jaga betul-betul lah. Kalau pokok mosaic ni kita boleh nampak lah daun dia dah kuning-kuning, menggerutu macam ni kan. Tengok buah pun tak ada sangat. Macam ni kalau keluar buah pun buah B, buah C lah. Kita berbanding dengan pokok-pokok macam ni yang kita boleh nampak. Pokok daun pun cantik lagi apa semua. Dia punya apa? Note tu dia punya ni lah. Ruas dia pun cantik lagi. Ini loop. Loop ni kita nak tengok lah serangga tu. Dari situ kita tahulah dia dekat fasa mana. Serangga trip ni dekat stage dia dah dewasa ke, stage dia telur ke. So dari situ kita tahulah macam mana kita nak buat kawalan serangga tu. Kalau ada serangga kita boleh nampak. Kerana kita tengok dia kat stage mana. Kita akan buang daun bawah Y. Bawah Y ni lah. Y kalau boleh nampak pokok ni. Dia ada Y dia, cabang Y. Cabang Y ni akan ada, setiap Y ni akan ada buah. Y1 ada 1 buah, Y2 akan ada 2 buah. So 45 HST kita akan buang semua daun bawah Y. Sebab kita nak pastikan baja tadi dapat dichannelkan pada daun-daun baru dan buah lah, buah atas. Ini pokok yang kita boleh nampak ni, inilah dia punya cabang Y. Okay, kat setiap Y ni akan ada buah. Y1 ni akan ada buah. Sebelum buah dia ada bunga lah, putih bunga. Nanti saya tunjuklah putih macam mana. So sini ada 1 buah. Cabang Y2 akan ada 2 buah. Dan seterusnya lah. Setiap Y ni akan ada buah. Inilah kita panggil cabang Y ni. So macam saya cakap buang bawah Y tu, kita akan buang semua daun bawah ni. Supaya kita dapat salurkan baja terus naik ke atas lah. Supaya kita boleh lekatkan buah-buah. So ni adalah putik. Sebelum dia jadi buah dia putik dan dia ada bunga. Bunga ni dia akan, kelopak ni akan gugur dan dia akan jadi buah. Dia akan jadi buah. Dan buah tu akan panjang lah. Certain masa nanti dia akan panjang lah. Jadi macam ni. Okay, so ini adalah Blue Lab multimedia pH meter. So basically kita nak check pH dalam root zone. So kita akan pakai inilah untuk kita collect data tu. Untuk kita tahu, tadi kita dah cakap macam mana kita, betapa pentingnya pH dalam media, pH air dalam tangki, isi dalam media, isi tangki. So kita perlukan alatan-alatan dan tools ni untuk kita check. So ini salah satu. Macam ni kita nak tentukan berapa banyak baja kita nak bagi dan sebagainya. So kita akan ada air lelehan ni kita ambil bacaan dia lah. So yang ini pun boleh baca pH, tapi ni pH air lelehan lah, pH dan isi. So daripada sini kita akan tentukan lah program irigasi kita pada harian. So inilah dia data-data yang kita ambil. Ni sensor untuk kita, despite kita dah ada weather station, kita juga ada sensor untuk kita tahu VPD. Data-data ni lah, data-data untuk kita tentukan berapa, bila kita nak bagi air, first irrigation, waktu terbaik, bila stomata terbuka, dia boleh ditentukan pada VPD lah. Kalau kita tak tahu macam mana nak jaga pokok cili ni, sangat mencabarlah, sebab cili ni kita boleh kategorikan sebagai pokok yang manja, senang kena penyakit dari segi kawalan serangga, pembajaan dan sebagainya lah. So ramai petani yang gagal bila kita tak berjaya kawal serangga dan sebagainya lah. Kenapa kita stay dalam tanam cili saja? Sebab kita betul-betul nak faham fisiologi pokok dan sebagainya lah. Macam mana kita nak grow pokok, macam mana kita nak tingkatkan hasil dan sebagainya. Sebab saya percaya yang kalau kita fokus pada cili dulu,
kita boleh tanam buah-buah lain atau tanaman lain sayur-sayur lain. Kebiasaannya pemborong kita jual kat pemborong akan jual pada ni lah end user. End user ni okey, ada cili B ataupun cili C yang dia orang buat cili sos lah. Macam kami berdaftar dengan PPK Kuala Langat. Kita hantar cili-cili kita ke PPK Kuala Langat dan PPK Kuala Langat akan jual cili B dan C.